Assalamualaikum Tajiah. Okay, hari ni saya nak share macam mana kita nak buat satu mind map, nota mind map dalam notebook LM. Okay, macam biasa kita dah ada source kita, textbook, dan notebook pun ada buatkan slide, bukan slide lah, nota. Okay, nota yang simple. Jadi kita contoh nak buatkan satu mind map perkataan baru. Okey, jadi kita bagi dia satu arahan. Contoh saya tulis dekat sini. Okey, saya ingin mind map kosakata baharu untuk unit 4. A simple request lah. Okay, nanti dia akan scan, analyze kita punya files, kita punya textbook tu lah. Okay, sebab dia pun nak mencari bahan dalam textbook kita. Kita tunggu dulu beberapa saat, dia tak lama. Okay. Kita tengok dekat bahagian belah kanan studio tab ni. Dekat bawah tu kan dia tulis generating infographic. Ni dia dah bagi nota ringkas. So dia tengah generate daripada nota ni nak menjadi satu mind map infographic. So sangat menarik ya cikgu-cikgu boleh try dan menjadikan setiap topik tu dalam bentuk visual kan, sebab ada pelajar yang dia belajar dengan kemahiran visual kan, ada pelajar yang belajar dengan kemahiran audio listening. So terutamanya murid-murid sekolah rendah, dia lagi suka tengok-tengok nota visual yang cantik kan. Dah siap dah. Okey, kita punya infografik kosakata sakit gigi adik. Okey, jom kita tengok apa kejadian dia. Okey, bismillah. Okey, inilah dia kosakata unit 4 di de ya tong. Okey. So dah cantik kan kosakata dia ya kau kan, ya i tong. Okay, sangat menarik tau. So kita boleh save dan simpan, dan kita boleh print ke laminate tampal dalam kelas. Okay, so macam mana nak save ni pula kan, jangan risau kan. Kita dekat sini pun boleh je, dekat 3 titik ni, and then download. Ataupun kalau kata kita dah buka poster ni, mind map infografik ni, kita boleh juga tekan kat 3 titik di sini dan download. Okey, so insyaAllah student pun seronok nak belajar kan bila kita share nota-nota cantik macam ni. Okey cikgu-cikgu, selamat mencuba.